Toy, boleh tak review Undertaker yang besar? Saya dah follow TikTok. Terima kasih yang dah follow. Yang belum follow, follow cepat-cepat. Okay, so Undertaker yang ni kan, yang itu hari tu yang aku tunjuk yang besar ni kan. Okay, jom kita review. Alright, so ni dah dia Undertaker yang besar yang kau nak tengok tu kan. Scale dia 1.6, tinggi, besar. Berat pun berat, sedap pegang. Dia bersendi, okay, bersendi, baju dia kain, babe. Baju dia kain, babe. Muka dia taklah nak berapa nak real. Okay, so the brand Jet Pacific, tapi setakat apa rupa Undertaker adalah. Okay, so kau tengok dia punya glove. Marvelous kan. Nampak? Okay, tengok dia punya boot. Apa? Ini memang best okay. So macam cun tak cun, macam puati ke tak puati. So Undertaker ni memang besar gedabak, memang sedap dipegang. Dan ni aku sayang, korang jangan nak PM aku nak beli ke apa, jangan aku tak jual, okay. So yang ni dia ada partner dia, adik dia, Kane. Kalau korang nak tengok, korang boleh drop korang punya request dalam komen, cakap saya nak tengok Kane pula bang. Okay, jangan lupa follow and share. Saya Brock Toy, bye bye.